Kalau nak ikut apa hukum kalau nak ikut mazhab Syafi'i? Kalau tak ikut mazhab Syafi'i tapi nak ikut mazhab Hanbali, setuh isteri tidak batal wudu, apakah hukum? Harum kan? Dia kata boleh tak ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab Hanbali, iaitu sentuh isteri tak batal wudu. Boleh dah tu orang Hanbali dulu boleh. Dia orang mazhab Hanbali di Mekah tu, dia ikut tak mazhab Syafi'i? Dah tu dia ikut Hanbali boleh. Apa tak boleh? Ke kita orang mazhab Syafi'i nak pakai ikut dia pula? Nak? Hak lain pakai Syafi'i, nak setuh bini malah nak ambil wudu pakai Hanbali. Jawabnya kalau nak buat mudah-mudah haram. Bang, dan nak cari hak mudah saja, tatabu' rukhas. Duk cari fatwa kau hak mudah saja, kutip hak mudah. Hak ni kira hangat Syafi'i pakai Hanafi ya. Hak ni dak ya kalau Syafi'i kena zakat, rugi pula. Pakai Maliki dak kena zakat. Tatabu' rukhas dia panggil, hukumnya haram. Tapi kalau kita memang mendalami ilmu fiqh sehingga kita mahir daripada tepat istilah dalil bagi mustahid ni, maka kita boleh ikut mana-mana yang kita nak ikut. Tak dalam bagai-bagai mazhab, kerana kita sampai pada darjat orang yang ahli fiqh dah. Nak? Jadi bukan tak boleh, kena ngaji lah. Boleh lah supaya tak jadi maknanya berharambang dalam mengambil hukum. Ada orang kata pasal hadis Nabi setuh Siti Aisyah keadaan berlapik ditakwil. Bolehkah hadis ini ditakwil? Jawabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia baca hadis ni sebelum kita baca ni. Kita baru kediam ni jumpa hadis ni. Maknanya Nabi semayang, Aisyah semayang, terpegang kaki Nabi. Faham? Nabi semayang, Aisyah tengah tidur. Aisyah terpegang kaki Nabi. Jadi Imam Syafi'i kata pegang di sini tidak jelas sama ada pegang itu pegang tak berlapik atau pegang tidak berlapik. Jadi boleh jadi pegang setuh kulit dan boleh jadi pegang ada kain. Pasal kaki Nabi pakai kain. Nah, kalau pegang kat kain pun orang panggil pegang kaki kau. Ke orang panggil pegang kain. Pegang kain ni gini nak tunjuk. Ni tangan kita. Nah, bini kita pun mari buat gini. Orang panggil pegang tangan, pegang baju. Dah kalau bini kita buat gini, orang panggil pegang tangan. Dah kalau gini, pegang tangan kau. Jadi boleh jadi pegang dengan berlapik, boleh jadi pegang tak berlapik. Jadi haza hadisun muhtamalun. Hadis ini ada kemungkinan tu. Kemungkinan gini, kemungkinan gini. Bila kemungkinan tak kuat, balik ayat Quran, aula mastumun nisa, atau kamu sentuh kaum perempuan. Nampak? Tu kaedah imam.